Bangsa Melayu, bukan main garang lagi korang. Kau tengok ni pendatang haram niaga macam ni . Kalau orang Melayu kena tindas, kena tangkap, kena rampas. Mana boleh niaga? Ya. Tengok ni. Kalau orang Melayu kena tindas, kan, kena sita. Nampak bebas peniaga. Tengok ni PBT, kerajaan Malaysia, kan. Kalau orang Melayu kena tindas, kena sita, tapi warga asing boleh niaga. Boleh lah ini macam. Mana boleh macam. Ni seorang lagi dah kemas, nampak. Datang ni semua kemas. Kita kalau warga Malaysia kena tangkap, kan, kena sita, bahan kena rampas. Tengok ni warga asing niaga, boleh macam ni, kan. Kau tengok, kalau pakcik petai semua kau tangkap. Kau nampak ni warga asing boleh niaga. Mana keadilan? Mana boleh macam ni? Kita warga negara Malaysia, tapi kita tidak dibenarkan niaga. Tapi warga asing boleh niaga, nampak? Bila aku datang semua kemas. Mana boleh macam ni, kan? Mana boleh? Kita rakyat tempatan, tapi kita tak boleh niaga. Ni kau tengok, ni jalan besar tau. Bukan jalan kampung, niaga tepi jalan macam ni. Ni lagi satu kat sini. Sini pun orang niaga. Kau tengok ni. Dekat jalan besar. Takkanlah PBT tak nampak. Tepi jalan yang niaga macam ni . Kalau jalan kampung tu, kalau korang cakap tak nampak tu, boleh masuk otak lagi kan. Ni jalan besar. Takkan korang tak nampak kan. Dekat tepi-tepi sini semua banyak orang niaga. Kan. Sita lah, tangkap. Kan? Takkan dengan Melayu je kau berani. Dengan warga asing kau takut.